Assalamualaikum kawan-kawan semua. Okey, hari ini saya nak berkongsi cara saya buat sagu gula Melaka. Okey, boleh nak buat dua warna boleh. Kemudian tambah lagi yang berwarna kristal, warna putih pun boleh tanpa warna. Okey, cara membuat kuih ni sangat mudah. Okey, jom kita lihat macam mana cara saya buat. Mula-mula kita panaskan air sehingga mendidih. Kemudian kita tuangkan je sagu. Sagu tu jangan basuh dulu ya. Okey, kita masak anggaran dalam 4 minit. Agak-agak dia sudah kembang, kita tutup api dan kita biarkan selama 5 minit di dalam periuk sagu tu. Okey, kemudian barulah kita basuh sagu tadi. Kita alirkan air di atas sagu tu supaya kita nak buang kanji-kanji sagu tu ya. Sebab kanji tu dia akan menyebabkan kuih kita cepat basi. Kalau warna putih kita panggil sagu kristal. Okey, kalau nak masak sagu berwarna merah, boleh letak pewarna merah. Kalau nak masak hijau, boleh letak pewarna hijau. Ataupun beli yang dah siap, yang memang dah berwarna. Okey, kat kedai ada je ya, kawan-kawan berjual. Okey, cara nak buat kuah dia, 2 helai daun pandan, 1 ketul gula Melaka yang bersaiz sederhana besar dia, 1 tin susu cair. Okey, sedikit gula pasir jika sukalah. Okey, tambahkan sedikit garam. Okey, masukkan 1 cawan air, masukkan 1 ketul gula Melaka. Kemudian masukkan 2 helai daun pandan dan masukkan anggaran 3 sudu besar gula pasir. Kalau tak nak manis, boleh letak 2 sudu ataupun 1 sudu, terpulang ikut cita rasa masing-masing. Bila sudah larut ke semua gula tadi, kita sejukkan air gula tu ya sebentar. Okey, sekarang kita nak buat air susu cair tadi, kita tuang ke dalam bekas. Kemudian kita masukkan secubit garam halus. Kita nak naikkan rasa lemak susu tu ya kawan-kawan. Memang sedap. Okey, dalam secubit sahaja. Kemudian kita kacau-kacau dia bagi rata, bagi garam tu larut di dalam susu cair. Okey, seterusnya kita sediakan bekas-bekas yang bersesuaian. Untuk berniaga pun boleh ya kawan-kawan. Boleh juga kita masukkan ke dalam gelas. Okey, mula-mula kita tuangkan air gula Melaka. Okey, kita tuang ni air gula jangan banyak ya. Sebab kita takut terlampau manis nanti. Okey, kalau tawar katakan dah kurang manis, baru kita tambah kemudian sewaktu kita nak makan nanti ya. Okey, seterusnya kita masukkan sagu. Tak kisahlah nak letak sagu berwarna hijau dulu ke, nak letak sagu berwarna merah dulu ke, terpulang. Kawan-kawan boleh letak 2 warna ataupun 3 warna, iaitu termasuk warna kristal. Okey kawan-kawan, dah kita masukkan sagu tu, kita tuangkanlah air susu cair kita tadi. Seterusnya kita bolehlah simpan di dalam peti ais. Okey, agak-agak lagi setengah jam nak berbuka puasa kan. Kuih sagu tadi dah sejuk lah dia. Okey, bila azan je kita pun boleh makan buah tamar dahulu. Kemudian kita makanlah kuih sagu ni dahulu, barulah kita makan nasi. Okey kawan-kawan, perkongsian kali ini sangat mudah. Kawan-kawan boleh mencuba. Rugi tahu kalau tak cuba. Okey, terima kasih kerana sudi menonton video ini sehingga selesai. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.